Terima kasih Prof. Khairul kerana membacakan resolusi Kongres. Yang berhormat Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam Malaysia PAS, Yang Berusaha Dr. Khairul, Direktur Jemputan, ahli panel, seterusnya hadirin hadirat peserta Kongres sekalian. Pihak Kongres dengan ini mengadukan kedatangan yang berhormat Tuan Guru Datuk Seri Presiden ke Kongres Profesor Muslim Malaysia dan seterusnya menutup Kongres pada petang. Majlis Kongres sudah hampir ke penghujungnya dan saya dengan sukacita menjemput yang berhormat Tuan Guru Datuk Seri Presiden untuk menutup Kongres pada petang. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min ad-dhull kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun. Surah An-Nur. Firman Allah yang bermaksud, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh bahawa Allah akan jadikan mereka itu golongan yang memerintah di atas muka bumi, sebagaimana dikurniakan kepada kalangan yang seperti itu di zaman dahulu. Dan Allah jadikan ad-din Islam yang direda berkuasa. Dan Allah menukarkan keadaan daripada ketakutan kepada keamanan. Dalam keadaan mereka itu mengabdikan diri kepada-Ku, yakni Allah, dan mereka tidak menyekutuiku dengan sesuatu yang lain. Dan sesiapa yang kufur selepas itu, mereka itulah orang yang fasik. Yang dihormati pengurusi majlis, pengarah program, semua anggota pasukan penganjur, hadirin hadirat yang dihormati dan kasih sekalian.
kita perlu menyadari betapa dunia hari ini dilanda oleh bencana kegagalan agama-agama yang lain daripada Islam. Kegagalan teori dan ideologi ciptaan manusia. Barangkali kita umat Islam sendiri sudah lupa betapa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dimulakan dari bumi Mekah yang kering, yang tidak ada hasil, tak ada sumber air. Diturunkan Al-Quranul Karim, mukjizat ilmu, membentuk generasi awal Islam supaya dapat menunaikan peranan manusia yang menyampaikan message daripada Allah, melaksanakan tugas mereka di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sahaja dengan akal, dengan ilmu sendiri dan pengalaman. Mereka memerlukan panduan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sinilah makna kita mengulangi firman Allah Ta'ala yang diwiridkan selepas sembahyang. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist inna din 'inda Allahi al-Islam. Allah sendiri menjadi saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Dia sahaja, dan ikut menjadi saksi para malaikat dan ahli-ahli ilmu. Ini ayat yang berasingan, jangan baca sekaligus. Kalau sambung menjadi malaikat dengan ahli ilmu pun Tuhan juga. Ini makna mukjizat ayat Al-Quran Karim. Wal malaikatu wa ulul ilm, para malaikat dan para ahli ilmu juga menjadi saksi bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Qa'iman bil qist, qa'iman bil qist. Allah sahaja yang menegakkan sesuatu dengan adil, kena pada tempatnya. Disebut dengan qa'iman bil qist, tak disebut dengan qa'imina bil qist, tak disebut dengan malaikat. Ahli ilmu juga menegakkan yang adil. Qa'iman bil qist, Allah sahaja yang menegakkan sesuatu yang betul dan adil. Inna din 'inda Allahil Islam, sesungguhnya din di sisi Allah ialah Islam. Di sini peranan Islam yang sangat penting. Satu agama yang sangat menyeluruh, merangkumi segala fitrah kejadian manusia, roh, jasad, akal, individu, masyarakat, hubungan dengan alam sekeliling. Dengan sifat-sifat yang ada ini, hanya manusia yang boleh menjalankan tugas di atas muka bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah apabila Tuhan berfirman, berkata, mengumumkan
kepada para malaikat. Aku nak ciptakan di atas muka bumi satu makhluk yang dinamakan manusia untuk menjalankan kewajipan khilafah, iaitu iqamatud din wa siyasatud dunyabi, menegakkan ajaran Allah yang dinamakan Islam dan mengurus dunia dengannya, dengan Islam itu. Lalu para malaikat bertanya, adakah engkau jadikan di atas muka bumi itu makhluk yang jahat, berperang menumpahkan darah di antara satu sama lain? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuhan menjawab, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Malaikat tidak mungkin melaksanakan tugas. Jin tidak mungkin. Binatang tak ada akal, tak mungkin. Kayu dan batu tak mungkin. Maka manusialah yang dimungkinkan oleh Allah menjalankan tugas di atas muka bumi. Al-Quranul Karim memaparkan kepada kita dua kerajaan yang berjaya dan gagal. Kerajaan yang berjaya ialah kerajaan Islam. Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain. Dia memerintah dengan adil, memerintah dengan baik, menakluk dunia, menggunakan sumber alam dengan betul, tidak menzalimi rakyat. Kemudian kerajaan-kerajaan yang banyak, Firaun, Namrud dan lain-lain. Walaupun berkuasa besar, membina tamadun yang dapat disaksikan pada hari ini, tamadun Rom, Parsi, China, India, Mesir dan lain-lain. Tamadun yang dibina di atas mayat-mayat rakyat yang dikorbankan, harta yang disalahgunakan. Dunia hanyalah mengenali yang pertama, perlu beragama. Yang kedua, tak perlu beragama. Akhirnya mengaku perlu beragama. Beragama pula ada agama Allah. Ada agama Allah yang diubah dan dipindah sendiri. Ada agama ciptaan sendiri. Agama meminda agama Allah, Yahudi dan Kristian, gagal. Agama ciptaan sendiri lagi gagal. Tak dapat memenuhi rohani manusia, walaupun aspek rohani dan akhlak yang diperhatian oleh agama. Kerana memisahkan agama dari urusan dunia. Dalam urusan dunia, manusia mengenali politik, ekonomi dan ilmu. Dunia mengenali politiknya, sama ada pemerintahan secara diktatorship, pihak yang berkuasa, individu ataupun kumpulan berkuasa penuh, ataupun demokrasi barat. Rakyat diberi kuasa sepenuh-penuhnya, tak kecerdik ataupun bodoh, termasuk yang dibeli. Dalam aspek ekonomi, manusia mengenali dua mazhab, liberal kapitalisme dan sosialisme, sama ada termasuk komunisme juga sosialisme. Yang pertama membela orang miskin,
membela orang kaya, mengabaikan orang miskin. Yang kedua, membela orang kaya, membela orang miskin, menindas orang kaya. Kita menyaksikan kedua-dua ideologi ini gagal. Bermula dengan kejatuhan Soviet Union di abad yang lalu, sehingga China Komunis, Cuba, Vietnam dan lain-lain yang menganut ideologi komunis terpaksa mengubah mazhab komunis Karl Marx, Lenin, Stalin, Mao Zedong kepada perubahan tersendiri mengikut perkembangan semasa yang menandakan kegagalan sosialisme dan komunisme. Dunia juga sedang menyaksikan kini kegagalan liberal kapitalisme yang mempunyai kekayaan yang memuncak sehingga muntah kekayaan itu. Berlaku perlombaan yang sangat dahsyat di kalangan manusia. Penindasan yang sangat dahsyat. Kemuncaknya keruntuhan ekonomi di Amerika dan Eropah. Kita tak tahu dolar yang banyak itu kertas kosong ataupun ada sandaran. Manusia tidak mahu menggunakan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bidang ilmu, mereka mencipta ilmu agama yang dipisahkan dari urusan duniawi. Ilmu sains dan teknologi yang dipisahkan daripada agama. Dengan ilmu manusia menjadi lebih ganas daripada binatang buas. Kemajuan sains beruntuh diri manusia sendiri. Manusia lupa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mengikut acuan Allah Subhanahu wa taala meletakkan 3 peranan dan matlabat manusia di atas muka bumi. Yang pertama, mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu memperhambakan diri kepadaku. Yang kedua, peranan khilafah. Inni ja'ilun fi ardi khalifah. Tugas menjadi khalifah ialah mentarbiyah dunia dengan agama. Yang ketiga ialah amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah membentangkan amanah kepada langit, bumi, bukit, bukau dan gunung ganang. Semuanya enggan, takut. Namun manusia bersedia untuk memikulnya, iaitu Adam yang diciptakan. Amanah itu yang melaksanakan syariat Allah. Ketiga peranan ini tidak mungkin dilaksanakan dengan sepenuhnya melainkan dengan Islam. Islam mengikat manusia dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia tidak terlanjur. Ikatan hamba dengan Tuhan, bukan ikatan rakyat dengan kerajaan. Bukan ikatan pegawai dengan bos, bukan ikatan buruh dengan majikan. Ikatan hamba dengan Tuhan. Kita disuruh beribadat kepada Allah dengan syiar ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji.
kita disuruh patuh kepada peraturan Allah. Di sana ada perkara yang manusia mampu fikir dengan akal. Allah izinkan fikir dengan akal. Dengan batas-batasnya. Di sana ada perkara yang manusia tak mampu fikir dengan akal. Allah tetapkan nas secara qat'iyah. Sifat memperhambakan diri kepada Allah. Jangan ada manusia yang merasakan dirinya lebih cerdik daripada Allah. Mengadakan peraturan sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah. Di sini membezakan Islam dengan demokrasi Barat. Islam menghormati hak rakyat, menentang kezaliman, tetapi ada batas dan sempadan. Dalam perkara halal dan haram, manusia jangan gunakan akal. Perkara ketentuan Allah, kalau manusia gunakan akal, bermakna menyanggah fitrah. Macam binatang laut dalam kawasan laut ni, binatang darat dalam kawasan daratannya. Kalau menyanggah fitrah, macam kita bawa binatang laut naik ke darat, dia mati. Begitulah manusia. Nak pakai majoriti, undi, halalkan yang haram, haramkan yang halal. Bermakna menyanggah fitrah. Di sinilah apabila Nabi SAW mendirikan negara di Al-Madinatul Munawwarah, di Gubal Piagam Madinah, mengajak orang Islam Muhajirin dan Ansar bersatu, mengajak orang-orang yang bukan Islam bertahaluf, bersepahaman, sama ada orang yang bukan Islam yang menerima syariat Islam, ataupun orang bukan Islam yang tak terima syariat Islam tapi mahu tunduk di bawah pemerintahan Islam. Dibenarkan orang munafik, maka digubal Piagam Madinah. Disebut di dalamnya, wa annahu ma kana min baini ahli hadhihi as-sahifati min hadatsin aw ishtijarin yukhafu fasadu pamarahu ila pamaradu ila Allah wa ila Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa perkara yang menjadi pertelengkahan di kalangan semua yang terlibat di dalam perjanjian ini, yang boleh membawa kerosakan diri mereka sendiri, hendak dirajakkan kepada Allah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menepati ayat Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul secara mutlak, kerana Allah itu maha suci daripada segala sifat kekurangan. Rasul dijamin dan dipelihara oleh Allah. Wa ulil amri minkum, dan mereka yang mengendalikan urusan kamu. Ulil amri ini ditafsirkan oleh para ulama dengan al-umara wal ulama. Para pemimpin dan ulama bergabung. Dan pemimpin itu dihuraikan oleh Al-Mawardi di dalam Al-Ahkam Sultaniyah, Abu Ya'la dan lain-lain lagi dalam kitab-kitab fiqh politik Islam. Al-ilmu al-mutawassilu ila ma'rifatil ahkam wan nawazil. Ialah ilmu yang mencapaikan seseorang itu kemampuan
dalam hukum Islam dan menyelesaikan masalah-masalah semasa. Di sini menggabungkan semua ilmuwan Islam. Memang Nabi kita Muhammad SAW sangat hebat. Bukan sahaja hebat sebagai seorang Rasul yang dinanti oleh Allah. Hebat memimpin negara. Hebat memimpin keluarga. Hebat memimpin masyarakat. Hebat menjadi hakim. Hebat memimpin tentera di medan peperangan. Hebat mengendalikan urusan pentadbiran. Dalam perkara yang tidak ada nas, digabungkan dengan kepakaran yang ada dalam masyarakat Islam. Dalam pemerintahan negara, selepas meluasnya wilayah Islam ke seluruh pelosok timur dan barat, selepas kejatuhan Parsi dan Rom, berlakulah perkembangan semasa yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Al-Quranul Karim dapat mengendalikan urusan pemerintahan dengan nas yang ada dan menerima ilmu-ilmu Parsi dan Rom, China dan India yang dipandukan oleh Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW. Konsep menghormati ilmu yang memberi manfaat, menolak ilmu yang memberi mudarat, dengan cara yang sangat terbuka. Barangkali kita baca sejarah, sama ada dongeng ataupun tidak, menjadi iktibar. Semua pemerintahan sebelum Islam membunuh orang-orang yang bijak. Dalam sejarah Melayu, apabila Singapura dia serang Todok, rajanya memerintah supaya ditahan betis untuk menentang Todok. Datang seorang pemuda menasihati, tebang pisang saja, gunakan batangnya untuk lawan Todok. Maka kalahlah Todok dengan batang pisang. Lalu penasihat raja mengatakan, pemuda ini bijak, nanti dia jadi pemimpin. Raja jatuh, bunuh dia. Ceritanya kelakar, tapi ada iktibar. Ada negara dalam dunia yang membunuh arkitek. Seorang arkitek yang dapat mencipta istana yang indah bagi raja di negeri itu. Ini cerita benar. Saya malah nak sebut negeri itu, sebab malu pun dia punya bangsa. Lalu dikatakan selepas ini dia buat istana lain, raja lain panggil, dia buat istana cantik macam raja ni juga. Dipotongnya tangan arkitek itu. Barangkali kita membaca sejarah ahli-ahli falsafah Greek yang dibunuh kerana cerdik dan bijaknya. Islam bukan saja mengajak manusia masuk Islam, termasuklah mengajak ahli-ahli ilmu masuk Islam. Kalau orang tak mahu Islam, dia ambil ilmunya dan diislamkan ilmunya. Di sinilah hikmah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu. Semua ilmu dibaca dengan nama Tuhan. Ilmu agama dan ilmu dunia. Maka Islam membetulkan politik, membetulkan ekonomi, membetulkan sains dan teknologi. Terbinalah tamadun Islam. Tamadun Islam yang berlangsung ratusan tahun lamanya. Tamadun politik. Orang-orang barat tidak mengerti pilihan raya, walaupun mereka lah yang mendukung demokrasi purba. Yang diambil dari Athens. Bila berlaku tak puas hati dengan pemerintah, berlaku revolusi di England.
Bila menang, yang menentang raja dibunuh, menteri dibunuh, sahabat JKK pun dibunuh. Naik raja lain pula, tak puas hati, buat revolusi pula. Di Perancis, revolusi Perancis, revolusi Rusia. Mereka tak tahu nak memodernkan demokrasi. Maka setelah mereka membaca kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh ulama Islam, bagaimana memilih Abu Bakar selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermusyawarah di kalangan Muhajirin dan Ansar. Bila Umar uzur, ditikam, wafat bila masuk, Umar mencalonkan Osman dengan cara yang berlainan, meletakkan Sayyidina Ali dalam keadaan huru-hara dengan cara yang berlainan, dengan syura. Semua dicatat oleh ulama-ulama Islam dalam kitab-kitab fiqh. Al-Ahkam As-Sultaniyah ataupun As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Kitab-kitab ini banyak disimpan di England, di Belanda, di Jerman. Orang kita tak baca. Orang kita baca bab semayang je. Barangkali kita tak sedar bagaimana baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah. Masa Nabi berhijrah, Nabi meninggalkan Sayyidina Ali di Mekah. Tugas Sayyidina Ali mengulang balik barang-barang simpanan yang disimpan per Nabi oleh pemimpin Mekah yang kafir, yang bukan Islam. Menyimpan barang pada Nabi. Sejak zaman Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, pengkaji ekonomi mengatakan Nabi adalah bank. Termasuk orang bukan Islam menyimpan barang-barang tempat Nabi. Ada kalangan mengatakan simpanan itu disimpan secara amanah ataupun dimudarabahkan, diperniagakan. Ulama-ulama Islam membahas tentang dadah, candu dan lain-lain. Digunakan untuk perbuatan dengan qada yang diizinkan oleh syarak. Saintis Islam mencipta alat-alat senjata yang menjadikan Islam kuasa besar dunia. Tapi tidak boleh membunuh kanak-kanak. Tak boleh membunuh orang tua. Tak boleh membunuh padri-padri dan sami-sami di gereja. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu pada jalan Allah. Jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang-orang yang melampaui batas. Walaupun Islam menjadi kuasa besar, boleh buat apa saja mengikut syariat Islam. Kalau ada tentera Islam yang bertindak melampaui batas, maka wajib kerajaan Islam membayar ganti rugi kepada mereka yang menjadi mangsa. Ini syariat Islam. Kerana Islam dikawal oleh roh iman, akidah, percaya pada hari akhirat, perhitungan dosa dan pahala. Islam mengajar amal kebajikan yang sangat luas. Bukan sahaja dalam hubungan dengan Allah, termasuk hubungan dengan keluarga, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam sekeliling. Seorang yang menyelamatkan anjing yang dahaga dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah. Banyak kisah-kisah. Dia tak fikir nak selamatkan anjing nanti kena sama pula. Kalau mengaji fiqh tadi itulah, tak boleh tolong anjing dia kena sama. Tapi hadis mengatakan dia dahaga di padang pasir, turun minum air, telaga yang tak ada timbul, naik panjat, melihat anjing yang berjelai menjilat tanah. Dia terfikir barangkali ini anjing dahaga macam aku. Dia turun, diisi air dalam sepatunya, digigit dengan gigi, panjat telaga, diberi minum air,
diberi minum anjing itu, Allah mengampunkan dosa. Inilah Islam. Ini menjangkaui peranan profesional yang terangah halus, sangat detail diajar oleh Islam. Oleh karena itulah kita diajar tiap-tiap orang kita ni diiringi oleh malaikat yang mencatat apa kerja kita. Bukan hanya malaikat duduk dekat ketika semayang dicatat bila kita semayang. Masuk pejabat malaikat tak ada, masuk kilang malaikat tak ada, masuk kedai malaikat tak ada, kita di kebun malaikat tak ada. Malaikat mencatat semua kerja kita dalam urusan hidup, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan alam sekeliling. Islam mengajar tidak ada pemisahan di antara peranan manusia di atas muka bumi Allah yang diciptakan hidup bermasyarakat madani. Di sinilah hikmat. Maka Yathrib yang menjadi tempat hijrah ditukar kepada Al-Madinatul Munawwarah untuk mencipta masyarakat madani, melibatkan seluruh kegiatan manusia yang bertamadun berdasarkan kepada ad-din, iaitu Islam, berdasarkan kepada tamadun, kemajuan kehidupan manusia melalui segala ilmu yang dipandu oleh Al-Quran. Ada ilmu yang memberi manfaat, ada ilmu yang memberi mudarat. Di sinilah maka parti Islam Malaysia PAS mengarah langkah, meletakkan di dalam perlembagaannya hukum tertinggi di dalam Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Tak boleh langgar. Ini sempatan untuk menjamin terpeliharanya hukum tertinggi ini. Maka PAS melantik Majlis Syura Ulama. Mungkin kita tak mampu mencari seorang ulama macam Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, jauh sekali macam Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita boleh mengumpulkan kekuatan ilmu agama secara kolektif, secara jama'i melalui Majlis Syura, mempunyai keahlian dalam segala bidang. Dan Majlis Syura wajib memanggil kepakaran dalam segala bidang ekonomi, pertanian, perubatan dan lain-lain, untuk memberi fatwa dalam perkara yang berkait dengan urusan dunia, termasuk hukum hudud. Orang cakap pasal hudud, Nabi sebut, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudz dzibh. Bila hukuman bunuh dengan baik, tidak menyakitkan orang. Begitulah potong tangan dengan baik, tidak menyakitkan orang. Kerana undang-undang Islam lebih mendidik. Di sini perlukan kepakaran, pakar bedah, pakar bius dan seumpamanya. Nak menentukan hasil pertanian, nak menentukan ibadat mengikut peredaran bulan, matahari, memerlukan saintis dalam bidang cakrawala. Oleh kerana itulah Imam Ghazali menyebut dalam kitab Ihya, ilmu yang manfaat itu sama ada fardu ain atau fardu kifayah. Mengetahui hukum-hukum agama secara dasar, halal dan haram, boleh dan tak boleh dalam perkara kehidupan, perkara akhlak, wajib fardu ain atas tiap-tiap orang, tak ke siapa dia. Adapun mengetahui ilmu agama secara mendalam, termasuklah mengetahui ilmu duniawi secara mendalam, dalam tiap-tiap kemudahan hidup manusia menjadi fardu kifayah. Para ulama mengatakan orang yang ahli dalam bidang yang tertentu menjadi fardu ain kepadanya untuk menjalankan tugas.
Dia pakar dalam bidang itu. Orang lain tak pakar. Orang lain tak pakar. Kepada dia, fardu ain. Umum, fardu kifayah. Ini dihurai oleh ulama-ulama kita. Menunjukkan kita semua hidup dalam satu jamaah, dalam satu kumpulan yang dapat menjadi model berpihak yang lain. Di sinilah para ulama membagikan ummah ijabah, ummah yang menyahut Islam, ummah dakwah, seluruh manusia yang diajak Islam. Dalam ummah yang sudah Islam itu ada ummah ittiba', ummah yang berpegang dengan ajaran Islam, yang menegakkan Islam. Ummah inilah yang dijanjikan kemampuan untuk melaksanakan Islam di atas muka bumi Allah, untuk menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan perjumpaan ini dimanfaatkan oleh Allah, diberkati oleh Allah, dikurniakan pahala dan ganjaran oleh Allah, menjadi simpanan kepada kita bagi pertemuan Allah, pertemuan dengan Allah, hari yang paling bahagia bagi kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.